Jom Jamah Cicit. Hari ni adik dengan Kak Jamah nak jamah sambal daripada Pak Gembus, iaitu sambal kemiri yang dikenali sebagai buah keras dekat Malaysia ni. Pak Gembus ada keluarkan sambal pula. Bukan ada kedai makan je ke? Ya, produk baru. Untuk pengetahuan, sambal ni rasa dia tak sama tau macam yang dekat outlet tu. Oh, tapi nak dapatkan macam mana? Harga berapa pula? Kalau korang nak beli sambal ni, korang kena beli secara online saja dekat TikTok PG by Pak Gembus. Kalau korang nak harga special, korang kena masuk live diorang untuk dapat harga yang lebih murah lah. Wow, tengoklah tu telur mata dia, kuning cair tengoklah tekstur sambal dia tu. Pekat kan? Oh, tadi ada Jamah dah tanya pasal harga kan? Betul. Berapa? Harga dia hanya RM19.99 sahaja. Wow, tapi tadi Kak Jamah ada kata kalau nak harga berbaloi masuk live. Oh, tak apa, adik Jamah akan tunggu waktu live. Betul. Tengoklah tu adik Jamah menjamah. Tapi untuk rasa sambal dia tak adalah pedas. Kadang-kadang orang macam tertanya-tanya pedas dia macam mana kan. Ni pedas dia yang adik Jamah rasa semua orang boleh terima. Lepas tu untuk sambal ni kalau korang ada alergi kacang dengan udang, tak digalakkan sebab ada kandungan kacang dan udang dalam dia. Sambal ni ready to eat tau. So senang lah kalau korang nak bawa pergi travel mana-mana. Sambal ni pun sesuai untuk orang-orang bujang, orang-orang yang malas masak, orang yang tak nak masak. Memang life saver lah. Betul. Dan lepas tu juga walaupun kita beli online tapi tak ada risaulah kalau ada leaking ke apa sebab packaging dia memang secure. So adik Jamah approve tak ni? Adik Jamah approve.